Surat yang menggunakan kepala surat rasmi Kerajaan Persekutuan dan didakwa ditandatangani Perdana Menteri tular di media sosial selepas ia dikatakan diedarkan kepada penduduk Sabah hanya beberapa hari sebelum pilihan raya negeri ke-17. Kandungannya menyentuh penerima bantuan sumbangan asas rahmah atau SARA sekaligus menimbulkan kekeliruan berhubung tujuan sebenar surat itu kerana ia hanya muncul di Sabah dan bertarikh lebih 2 bulan lepas. Setakat ini tiada agensi kerajaan tampil mengesahkan atau menafikan ketulinannya. Surat tersebut mengundang pelbagai reaksi termasuk daripada Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mempersoalkan masa pengedarannya serta dakwaan bahawa ia berfungsi sebagai bahan kempen menjelang hari pengundian. Beliau menyifatkan edaran surat berkenaan sebagai usaha kempen politik yang disalurkan menggunakan gaya urusan rasmi kerajaan. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.